Bila saudara tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, melayang serindit di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil mu'minin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pihak Sahibul Bait bersama dengan Encik Muhammad Yatim bin Nur Muhammad serta Puan Mariah binti Abdullah yang diraikan pada hari yang berbahagia ini, pasangan merpati dua sejoli di antara Muhammad Zaihairin bin Zainuddin dan juga Siti Aisyah binti Muhammad Yatim, yang berusaha bersama dengan semua rakan-rakan petugas kita, bersama dengan tim catering, juru gambar, petugas-petugas di kios-kios juadah sampingan, pihak andaman dan semua pihak yang kami sempat senaraikan, yang kami tidak sempat senaraikan, yang kami terpandang, yang tidak kami terpandang. Selamat bertugas tuan-tuan dan puan-puan, serta semua ahli keluarga, sanak saudara dan jemputan yang mungkin telah pun tiba. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam sejahtera. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari yang berbahagia ini dapat bersama-sama kita berkumpul di singgah sana yang cukup istimewa. Bersama-sama kita berkumpul pada hari ini di Mahligai Kasih Kasidah Kapar bagi meraihkan majlis Walimatul Urus yang dianjurkan oleh pihak tuan rumah kita, iaitu Encik Muhammad Yatim sekeluarga. Encik Yatim sihat? Encik Yatim ya? Alhamdulillah sihat. Okey, dan baiklah tuan-tuan dan puan, pada hari yang cukup istimewa ini anda terus berteman bersama dengan kami berdua selaku MC dan juga koordinator yang bertugas, bersama dengan saya Muhammad Afif dan juga rakan setugas saya saudara Kimi. Assalamualaikum Abang Kimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat juga. Allah izin bagi sihat kita sampai ya. Alhamdulillah, syukur. Okey, dan mungkin ada kata-kata penghargaan khususnya untuk Encik Muhammad Yatim sekeluarga yang pada hari ini sudi mengundang kita untuk bertugas dekat sini, berkongsi rezeki dengan kita ya. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan rumah, sihat ya tuan rumah? Alhamdulillah, syukur nikmat tuan-tuan dan puan kan. Seperti mana yang kita dapat lihat sekarang ini, menjamu selera dulu tuan rumah kita kan, lapik perut dulu sebelum akan sibuknya dengan atur cara yang selepas ini, insya-Allah dengan atur cara kemuncaknya pada jam 12.30 hari nanti. Ya betul. Okey, dan di mana pada hari ini juga kita nak maklumkan di mana pada jam 12.30 hari nanti, bila dah sebut ni kita bagi tahulah apa yang akan jadi. Bermula pada jam 12.30 hari nanti akan dimulakan bersama dengan perarakan masuk keluarga daripada pihak rombongan bertandang. Betul. Diikuti bersama dengan perarakan ketibaan daripada pengantin baru kita, insya-Allah. Dan kita akan teruskan juga bersama dengan istiadat sanding dan salam restu serta sebagainya lah. Yang di mana atur cara ini telah pun disediakan sendiri oleh pasangan pengantin baru kita, insya-Allah. Okey, dan apa pun yang paling utama di dalam kesempatan yang terawal ini tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama doakan semoga dengan setiap atur cara yang dirancang-rancang, yang dijadualkan oleh pasangan pengantin baru kita untuk kita sama-sama meraihkan mereka berdua pada hari ini, semoga Allah izinkan ianya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sampailah ke penghujung majlis kita pada petang nanti. InsyaAllah bang, begitulah hendaknya kan. Dan mudah-mudahan juga seperti mana yang kita ketahui lah bang, hujan daripada malam tadi sehinggalah ke hari ini. Dan orang kata apa, ramai-ramailah kita memohon doa lah kan. Sebabnya bukan apa, kita tidak tahu mana seorang punya doa yang bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan dengan cuaca ni, kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya cuaca juga mengiringi, memberkati kita pada majlis yang baik seperti ini. Ya betul bang. Dan di mana kalau kata pasal hujan, kita datang pagi tadi pun memang tengah gerimis lagi kan. Ya, masih lagi gerimis di sini. Hujan lebat di rumah saya. Ya, alhamdulillah sekarang ini yang kita nak ceritakan, Allah izinkan cuaca lebih baik. Ya. Dan moga-moga Allah izinkan ianya berkekalan sampailah ke penghujung majlis kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, dan di mana pada hari ini kita bukan berdua-duaan sahaja untuk bertugas. Betul. Di mana hari ini kita ada ramai petugas-petugas kita yang turut berkolaborasi, yang turut membanting tulang ya. Kita ada tim
catering kita ada abang dan kakak di meja-meja kios makanan tambahan, kita ada fotografer, kita ada pihak andaman yang sedang mempersiapkan pengantin. Mungkin ada juga sepatah dua kata untuk semua rakan-rakan petugas kita, silakan. Baiklah, sidang hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian kan, yang terutamanya kepada rakan-rakan setugas lah abang ya. Kan, jadi di sini alhamdulillah kita dikongsikan rezeki daripada tuan rumah kita. Alhamdulillah untuk kita sama-samalah sampai ke majlis ini. Jadi bang, seperti yang mana yang kita tahulah, kalau tak kerana oleh izin daripada Allah Azza wa Jalla, tak sampai kita dekat sini bang. Ya betul. Semata-mata kita datang sini bukanlah sebab kita ni terbaik, bukanlah sebab kita ni bagus sangat buat kerja. Tidak, tuan-tuan dan puan. Kalau anda rasa anda adalah yang terbaik sangat sebab tu anda dipanggil, ingat tuan-tuan dan puan, secara jujurnya saya dah jumpa ramai lagi petugas-petugas kat luar sana yang lebih baik daripada kita berdua pun, ramai lagi yang jauh lebih baik, lagi hebat, lagi dahsyat daripada kita betul. bang. Jadi soalnya dekat sini soal wang dan ringgit tu kita jadikan perkara yang kedua, perkara yang ketiga. Soalnya kalau kita rasa kita nak bangga-bangga kita ni bagus sangat buat kerja pun kita tolak belakang. Betul. Hari ini kita datang diasbabkan amanah daripada pihak tuan rumah kita. Jadi kita lakukanlah seikhlas yang mungkin, sebaik yang mungkin ya. Ada yang di mana mungkin dengan kejujuran kita di dalam bertugas pada hari ini, Allah akan izinkan kita untuk bertugas yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ini, dan dapatlah sama-sama kita menjayakan majlis yang dihajat-hajatkan oleh pihak tuan rumah kita. InsyaAllah, mudah-mudahan begitulah doanya daripada kita semua untuk kita semua juga. Ya betul, kerana kita akan bertugas berjam-jam ni pada hari ini. Ya betul. Dan kalau nak diikutkan masanya dah pun masuk dah masa bertugas betul. Sekarang ni membawa kita jam 11.06 pagi, dan alhamdulillah bermulalah secara rasminya majlis pada hari ini, dan insya-Allah juga bermula daripada sekarang, dari semasa ke semasa kita akan mula menerima kunjungan daripada para tetamu jemputan kita. Dan kita ambil juga kesempatan ini untuk kita doakan semoga tetamu-tetamu yang mungkin sedang di dalam perjalanan, yang kalau orang Jawa panggil on the way ya. Yang mana-mana yang sedang on the way itu kita doakan semoga mereka selamat untuk tiba ke mahligai kasih kasidah ini, dan insya-Allah dengan setibanya para tetamu jemputan, moga-moga majlis ini akan bertambah imarahnya, bertambah kemeriahannya insya-Allah ya. Okey, dan mungkin ada apa-apa lagi sebelum kita bersama dengan lagu-lagu pilihan? Itulah dia bang, sedikit sebanyak informasi-informasi yang bakal kita sampaikan daripada semasa ke semasa lah, berkenaan dengan atur cara yang cukup meriah insya-Allah untuk majlis Gilang Gemilang hari ini. Ya betul. Kan, dan orang kata sama-samalah kita nantikan insya-Allah. Insya-Allah, apa pun kita doakan semoga apa sahaja yang terbaik Allah kurniakan untuk kita di sepanjang majlis ini, khususnya untuk kita meraihkan pasangan pengantin baru di antara Muhammad Zaihairin bin Zainuddin dan juga pasangan hatinya Siti Aisyah binti Muhammad Yatim. Okey, dan bang, kita dimaklumkan sebenarnya pasangan pengantin baru kita ni telah pun selamat diijab kabulkan pada hari semalam, iaitu pada tanggal 12 Disember 2025 seusai sahaja waktu solat Jumaat. Alhamdulillah, hari Jumaat pula ya. Ya, kita ambil keberkatan Jumaat itu untuk menyatukan hati yang berkasih sayang ini. Dan jadi makanya telah pun bersatunya mereka dengan ikatan yang suci, ikatan yang halal, dan memenuhi tuntutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi makanya kita ambil juga kesempatan yang terawal ini untuk kita terus mendoakan khususnya untuk pasangan Aisyah dan Zaihairin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dan kita doakan juga semoga jodoh mereka berdua kekal sampai ke penghujung hayat, diperluaskan pintu-pintu rezeki yang bermanfaat untuk mereka berdua, dan insya-Allah kita doakan semoga mereka dapat membina sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Okey, dan kita baru je sebut tentang doa barakallah sebentar tadi. Itu adalah doa yang disunatkan oleh Nabi Muhammad khususnya untuk pasangan yang baru sahaja diijab kabulkan. Ya, betul. Alang-alang kita dah sebut pasal tu, jom kita dengarkan lagu yang juga tertulis di dalam bait-bait liriknya dengan doa-doa khusus untuk pasangan pengantin. Barakallah, lagu yang dipopularkan oleh Mahir Zain. Kita dengarkan bersama.